Pertandingan pintar di Taman Hijau. Di sebuah taman yang luas dan menghijau, tinggal dua orang sahabat baik. Bobby ialah seekor anjing yang ceria dengan ekor yang sentiasa bergoyang. Mimi pula ialah seekor kucing yang anggun dengan misai yang panjang. Hari ini, matahari bersinar terang dan mereka sedang berehat di bawah sebatang pokok besar. "Bobby, adakah awak rasa anjing lebih pintar daripada kucing?" tanya Mimi sambil menjilat bulunya. "Tentu sekali," jawab Bobby dengan yakin. "Mari saya tunjukkan betapa pintarnya saya." Tiba-tiba, tuan mereka membaling sebuah bola merah jauh ke tengah padang. "Bobby, ambil," arah tuannya. Tanpa berlengah, Bobby memecut laju. Dia mengikut arahan itu dengan tepat dan berjaya menangkap bola itu sebelum ia berhenti melantun. Bobby kembali kepada tuannya dan meletakkan bola itu di kaki tuannya dengan bangga. "Lihat itu, Mimi. Saya faham apa yang manusia mahu dan saya boleh bekerjasama dengan mereka. Itu tandanya saya sangat pintar." Bobby menyalak gembira sambil menggoyangkan ekornya dengan laju. Mimi tersenyum nipis. "Itu memang hebat, Bobby. Tapi, kepintaran bukan hanya tentang mengikut arahan." Mimi melihat sebuah kotak biskut kucing yang tertinggal di atas meja tinggi di tepi taman. "Lihat saya pula," kata Mimi. Mimi tidak menunggu arahan sesiapa. Dia mula memerhati keadaan sekeliling dengan teliti. Mimi tidak terus melompat. Dia melihat ada sebuah kerusi di sebelah meja. Dengan tangkas, Mimi melompat ke atas kerusi, kemudian ke atas meja, dan akhirnya menggunakan cakarnya untuk menarik kotak biskut itu sehingga terbuka. "Saya boleh menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan sesiapa," kata Mimi sambil menikmati biskutnya. Bobby dan Mimi mula bertekak. "Saya lebih pintar sebab saya setia dan mendengar kata," salak Bobby. "Tidak, saya lebih pintar sebab saya berdikari dan bijak merancang," balas Mimi dengan bunyi "meow" yang kuat. Mereka berdua tidak mahu mengalah sehingga suasana di taman menjadi bising. Tiba-tiba, dari Hana, seorang doktor haiwan yang sedang berjalan-jalan di taman, menghampiri mereka. "Kenapa Rio rendah di sini, kawan-kawan?" tanya dari Hana dengan lembut. Mimi menceritakan tentang pertandingan mereka. Dari Hana tersenyum dan melutut untuk membelai telinga Mimi. "Mimi, awak memang hebat kerana kucing mempunyai otak yang sangat cekap dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran secara sendirian." Kemudian, dari Hana beralih kepada Bobby dan menepuk bahunya. "Dan Bobby, awak juga sangat bijak. Anjing mempunyai bahagian otak yang sangat berkembang untuk interaksi sosial. Itulah sebabnya anjing sangat mahir memahami isyarat manusia dan bekerja dalam kumpulan. Kamu berdua pintar dalam cara yang berbeza." Dari Hana menerangkan fakta sains kepada mereka. "Tahukah kamu, otak anjing mempunyai lebih banyak neuron dalam korteks cerebrum yang membantu dalam kerjasama sosial. Manakala otak kucing mempunyai kepadatan neuron yang tinggi di kawasan tertentu yang membuatkan mereka pakar dalam navigasi dan pemerhatian rapi. Jadi, tiada siapa yang lebih hebat kerana setiap jenis otak direka untuk tugas yang berbeza." Bobby dan Mimi saling berpandangan. Bobby menghulurkan tapak kakinya dan Mimi menyentuhnya dengan hidungnya. Mereka sedar bahawa perbezaan itulah yang menjadikan mereka istimewa. "Maafkan saya, Mimi. Awak memang pakar memanjat," kata Bobby. "Maafkan saya juga, Bobby. Awak memang kawan yang paling memahami," balas Mimi. Sejak hari itu, mereka tidak lagi bertanding. Sebaliknya saling menghormati kehebatan masing-masing di Taman Hijau.